Hadis ini menjadi untuk saya juga, sering saya semangatkan diri saya dengan hadis itu. Apa dia? Hadis Hanzalah. Siapa? Sahabat Nabi yang bernama Hanzalah Al-Usaidi. Al-Usaidi. Hanzalah ini termasuk seorang yang sahabat Nabi yang menulis wahyu, termasuk salah seorang yang penulis wahyu. Jadi pernah dia datang kepada Abu Bakar, dia kata, "Ya Abu Bakar, aku ni orang munafik." Kata Hanzalah kepada Abu Bakar. "Kenapa ya Hanzalah kau berkata demikian?" Kata siapa? Abu Bakar. Maka lihat apa kata Hanzalah, jika kita bersama dengan Nabi, jika kita bersama dengan Nabi, di mana baginda mengingatkan kita akan syurga dan neraka seakan-akan di depan mataku, Namun ketika kita meninggalkan majlis Rasulullah dan kita bertemu dengan anak kita, dan kita bertemu dengan isteri kita, dengan kita bertemu dengan pekerjaan kita, kita lupa apa yang Nabi sampaikan dalam majlis. Maka aku ini munafik.